Cerita dia tu satu Aha. tanggungjawab yang besar. Lepas tu ni kira untuk drama yang berat pertama kali Kak kena bawa. Okey. Itu kira menunaikan janji. The second time Kak jumpa Datuk Rosyamno, Abang Rosyam kata, Ji kata, ni ditutup janji ni kata lah. Okey bang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi untuk sesuatu yang istimewa. Seperti biasa dibawakan oleh Siar, saat ini ada rasa. Rasa sekarang ini yang sedang bermain di lubuk hati saya. Bila saya sebutkan nama-nama judul lagu ini, pasti kita akan membayangkan nyanyian kita bersama ataupun sing along. Takkan tak boleh nak sambung nyanyian Dia. Takkan tak boleh nak sambung nyanyian Teratai Layu di Tasik Madu. Takkan tak boleh nak sambung nyanyian Setia Kukorbankan. Macam-macam lagi tajuk lagu. Kenapa tajuk-tajuk lagu ini saya mulakan untuk sesi kali ini? Kerana tetamu kita cukup istimewa. Saya ada pengalaman ketika masih lagi kecil. Saya dengarkan arwah papa saya mainkan kaset ni dalam kereta. Dan saya rasa kalau arwah bapa saya tak mainkan kaset tu, mungkin saya tak kenal dengan figura ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Fauzia Latif atau Kak Ji. Terima kasih Atul. Kak Ji, terima kasih banyak Kak Ji. Terima kasih juga Sia. Sudi menjemput Siar datang ke studio yang cukup istimewa. Terima kasih. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa untuk sesi ni Kak Ji. Sama-sama. Kak Ji, banyak yang teringin saya nak tanyakan. Walaupun saya hanya mengenali Kak Ji asalnya ataupun mulanya daripada mendengar lagu di kaset. Kemudian bila dah semakin besar ni, dah tahu nak buka YouTube ke, mana-mana platform video ke, baru kita dapat lebih dalam dan mengenali. Kita gali lagi. Tapi hari ini adalah peluang gali yang paling besar. Sebab saya bertemu sendiri dengan Kak Ji. Alhamdulillah. Kak Ji, mungkin Kak Ji boleh kongsikan sebagai permulaan sebelum bergelar penyanyi. Mungkin sedikit latar belakang Kak Ji. Latar belakang. Kak Ji sama saja macam semua orang di alam persekolahan tu semua. Cuma dia start ni music dia masa di sekolah lagi. So masa dulu tu kalau kita ada co-curriculum ke, ada persatuan muzik drama tu semua, so Kak akan sekali involve. So daripada situ, lepas tu cikgu pun ada mengajar. So bila time kita rehat, nanti Kak akan pergi kat bilik guru yang ramai-ramai semua kan. So cikgu nanti bawakan gitar. So Kak dengan my another friend nama dia Norisma, kita dua lah menyanyi. So bila masa kalau ada hari guru, so kita dua akan perform. Masa tu my batch tu tengah famous lagu duet Anwar dengan Elina. Kain pelikat. Tu semualah. So kita akan menyanyi lah. Dan Kak Ji berasal daripada Perak. Lahir di Perak. Saya Dan juga membesar di Port Klang. Membesar di Port Klang. Sebelum tu di Pulau Pinang. Oh, ke Pulau Pinang lu sempat. So daripada Perak berapa hari dalam pantang, lepas tu berapa hari? Kenapa dia berapa hari? Sebab my father orang kata beralih tugas ditugaskan di Pulau Pinang. So kami pindah ke Pulau Pinang di Gelugok. 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 Dan lepas tu 2 tahun di situ dan baru kita pindah balik ke Pelabuhan Kelang. Dan ketika tu your father bekerja sebagai Marine Custom. Marine Custom. That's why. Dia bahagian pencegah jenayah laut. Baik. Jadi bila Kak Ji kata waktu sekolah dah aktif dengan aktiviti seni, saya tak tahulah, mengikut pengalaman saya, untuk kanak-kanak ni,
ataupun ketika zaman persekolahan nak berget aktif dengan seni ni antara benda yang paling ditentang oleh ibu bapa sebenarnya. Kan? Tapi Kak Haji mendapat sokongan penuh daripada your parents? Ayah lah, my father dia nampak minat tu kat situ. Jadi dalam masa yang sama tu kebetulan my father memang ada tubuhkan band. Tapi band tu untuk kalau ada hari custom ke ataupun ada function mana-mana ke, orang kahwin ke ataupun dekat dewan mana-mana dulu tu. So diorang akan panggil. So tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap hari lah, bila tiap-tiap kali latihan tu kita akan tengok, dengar lagu-lagu tu semua. So makin lama makin minat lah. Lepas tu minat. Dan my father pun dia nampak. So dia kira encourage tu tidaklah, dia yelah orang kata dan benda nak jadi kan. Jadi dia teruskan, dia terus support lah daripada situ. Kak Haji rasa bakat seni itu daripada ayahanda ataupun daripada ibunda? Dua-dua kot. Dua-dua Dua-dua your parents aktif dalam seni? Kalau ikutkan masa dia orang muda-muda dulu, my father dia memang a musician. He was dia main double bass. Double bass. Yang besar. Double bass. Besar tu kan. And then my mum also into macam dulu traditional menari. Kebudayaan. Adalah kalau ada event ke dekat tempat kerja dia ke something like that lah. Tapi tidaklah macam professionally tu tidak. Kalau diingat kembalilah persembahan yang macam mana cakap, rasmi ke? Dia bukanlah rasmi, maksudnya persembahan betul lah. Bukan kata persembahan kat sekolah tu tak betul. Maksudnya persembahan yang agak profesional lah. Pertama, dekat mana Kak Haji buat? Di Mimaland. Mimaland? Taman Tema tu. Taman Tema tu. So, itu adalah yang pertama kali sebab kebetulan kawan ayah namanya arwah Abang Mokta. So dia nak bawa Kak berjumpa Abang Esatan. So kita pergi ke studio dia dulu, which it's called Chanel 11. Chanel 11. Dekat town lah. So pergi sana, lepas tu dia tak ada. So dia cakap dia perform di Mimaland. So kita pergi ke Mimaland. Jumpa kat situ, introduce semua. So Abang Esatan pun dia cakap dengan Kak ni, nak jadi penyanyi lah. Okay. Nanti malam ni nyanyi. Macam tu je dia order? Nyanyi malam ni dia nak tengok kan. So kita pun buat prepare last minute. Pergi keluar cari baju, select lagu, was 2 lagu. So malam tu juga, that was the first time to perform yang betul-betul open, yang besar lah pada Kak. Itulah. Ketika tu berumur? Masa tu umur 15. 15 baru tingkatan 3. Tingkatan 3 dah menyanyi secara terbuka lah, orang kata di hadapan first time lah itu. First time. Orang kata yalah first pengalaman yang pertama. Dan 2 lagu tu apa tajuknya, ingat tak? Kak ingat satu, itu both lagu daripada lagu Kak Francisca Peter. So salah satu tu Kerana Terpaksa. Dan ada lagi satu. Baik. So itu adalah orang kata langkah yang pertama, pembuka pintu yang pertama titik permulaan lah. Untuk membawa Kak Haji sehingga ke hari ini. Okey, kejap lagi kita akan borak lagi bagaimana perjalanan sebagai penyanyi profesional itu bermula. Okey Kak Haji? Kita nak sentuh dulu terlebih dahulu berkenaan dengan penampilan dalam orang kata karya-karya visual. Filem Pak Tan Muda tahun 1989 dan juga filem Nadia pada tahun 1992. Asal ni tadi eager untuk menyanyi. Macam mana boleh bersetuju untuk appear dalam lakonan? Honestly masa tu Kak tak tahu apa-apa. So my father yang arrange kan, sebab dia orang akan contact kita budak lagi kan. So tak tahu apa-apa.
So mungkin the production ke contact my father untuk Kak menyanyikan lagu itu as a guest. Dia sikit je sebenarnya part Kak punya part tu yang itu je. So itu kira first time lah, kita tak tahu apa-apa. So kita dengar saja apa yang disuruh buat tu pun Kak pun buat lah. Dan dalam filem Pak Tam Duda ini menyampaikan lagu Digamit Memori. Feedback tu Kak yang Kak terima waktu tu. Kak rasa Alhamdulillah. Cuma itulah masa tu sebab kita consider tak tahu apa-apa. Maksudnya tu dunia lain tu kita tak tahu apa-apa. Kita sekolah, lepas tu menyanyi. Itu je yang Kak tahu. So yang lain-lain tu semuanya diaturkan. So Kak mendengar kata. Kau buat macam ni, macam ni, macam ni. Kak ikut je. Tapi bukankah ketika itu adalah satu dunia yang berbeza Kak? Ya betul. Kan? Betul. So pengalaman yang Akak perolehi daripada penglibatan tu? Pengalaman tu memang orang kata sangat berhargalah, tetapi Alhamdulillah Kak sentiasa bersyukur sebab arwah ayah tu sentiasa bersama Kak. Dia apa-apa dia akan tegur, mata dia takkan kekang, dia on guard. Habis saja kita selesai tugas kita, kita balik. So Kak sentiasa dengan dia. Dia lah yang menjaga Kak. Mana-mana pergi tu semua dia lah. So Kak akan ikut je. Macam tu. Bermakna itu satu, orang kata apa, satu perkara baru pada Akak ketika tu. Bila involve dalam satu produksi. Walaupun still buat apa yang Akak minat, menyanyi kan. Tetapi itu satu pengalaman yang sangat-sangat berharga. Kemudian sekali lagi muncul untuk penampilan istimewa. Tiada Noktah Cinta dalam filem Nadia 1992. Jadi yang macam ini pun sama juga macam penglibatan Akak dalam filem yang tadi tu. Maksudnya pun mengikut arahan dia untuk Tiada Noktah Cinta. Tiada Noktah Cinta, filem Nadia 1992. Bermakna 2 tahun, 89, 90, 91, 92, 3 tahun selepas filem yang pertama. Ataupun ataupun bagi Akak it's just another experience yang Akak dapat bila ialah another tugas lah. Another tugas yang diperlukan. Kita cuma menyampaikannya yang terbaik lah. Dalam masa yang sama tu proses tu semua tu kita masih masih merangkak, masih terlalu banyak kita nak faham, nak belajar. Lepas tu macam Kak cakap tadi, Alhamdulillah sebab Kak sentiasa ditegur dan dijaga. Apa-apa kita buat salah ke apa, itu yang buat Kak sentiasa alert. Benda-benda macam tu lah. Sebab yelah umur baru berapa, kita bukannya jenis yang macam I don't have, Kak tak ada orang kata teenage life. Sebab masa sekolah, lepas tu at the same time tu Kak dah start menyanyi. So menyanyi kita perform, lepas tu balik sekolah. Kak tak ada keluar ke apa. Kak, saya suka untuk kaitkan dengan perbezaan yang mungkin saya alami lah. Bila macam saya awal-awal berhasrat untuk melibatkan diri dalam bidang seni ni, mendapat tentangan yang agak kuat lah daripada ibu bapa. Tapi macam based on apa Akak cerita, Akak mendapat sokongan penuh daripada ibu bapa Akak. Ya, tetapi banyaknya nasihat supaya kita alert, kita tahu cabaran-cabaran nanti kan. Itu yang kita dapat belajar daripada situ. Because kalau daripada awal tu kita takkan tahu, because segala pengalaman ni kira macam ayah Kak, walaupun he's just a father he's just a father, tetapi dari segi experience tu semua kita takkan dapat kejar.
You can never challenge experience. So yang itu yang Kak sentiasa hormat, no matter siapa-siapa pun. Kita sentiasa menghormati orang yang lebih senior. Walaupun kita so advance ke apa ke, tapi pengalaman tu you cannot beat dia orang punya experience. So itu yang bila kita balik, kita fikir balik bila ibu bapa kita tegur, jangan macam ni tu, orang nak tunggu kita je nak dulu sign ke apa ke kan, kesian tu tunggu, jangan buat dia orang tunggu lama kat situ. Walaupun kat habis konsert je nak duduk sekejap, dia kata kau buat apa kat sini, tu pergi keluar tu, dia orang dah tunggu dah tu. Things like that. So benda-benda macam ni yang kita alert, kita sentiasa ambil penting actually. So Kak diajar sebegitu daripada kecil. Daripada kecil. Apa perasaannya Kak mendapat sokongan penuh daripada kedua ibu bapa untuk melibatkan diri dalam satu bidang bakat ni? Dia sokongan dia cara yang berbeza lah, bukannya macam bagus tu, tidak. Macam dia tahu ayah Kak lebih kepada dia tengok bakat, bukannya macam dia push anak dia, kau kena pergi situ gitu. Tidak. Apa yang kita lakukan, tanggungjawab yang kita katakanlah kita tengah perform lagu ni, macam mana. So dia ajar yang sebegitu, sebegini. So benda-benda tu yang dititik beratkan, instead of you an artist so you kena jaga status ke apa ke, tidak sebegitu. So for me, my father dia pesan daripada awal, you sure you want to get involved in this line, dalam bidang seni ni, sebab sekali you masuk, you takkan boleh patah balik, dia kata. Sebab whatever in the media, it will be there forever. So maksudnya tu kita kena jaga benda-benda macam ni. Of course we will bound to make a mistake along the way, we learn things like that, but that's life. So maksudnya tu kita kita sentiasa jangan lupa dirilah. Lepas tu dia cakap sekali, dia pesan pada Kak yang Kak sentiasa pegang dia punya words dia sampai sekarang, no matter how high you are up in the mountain, once in a while you go down and step on the muddy. Faham kan? So bila kita fikir macam tu, seni bukan untuk dipermainkan lah. So we take it seriously, benda-benda macam ni. Bakat, tapi perlukan juga kesungguhan. Kita kena banyak belajar, kita kena sentiasa open, learn to respect more towards people, whoever it is, the oldest, the youngest, it doesn't matter. But you be yourself lah. Satu pesanan tentang seni yang kebiasaannya Kak, kalau ikut pengalaman saya lah, jarang lah nak diterima oleh mereka yang masih lagi sedang membesar kan. Tapi Akak dah menerima pesanan-pesanan seperti itu, bermakna azimat-azimat tu dah ditanamkan sejak daripada dulu, dan memetik apa yang ayah Akak pesan. Lapangan seni ni kalau sekali masuk, media ni sekali masuk, dia tak ada jalan keluar. Jadi adakah daripada saat itu Akak dah ada memikirkan tentang inilah perjalanan yang akan Akak lalui sampai membawa Akak ke tahap sekarang? Maksud dia tu, kalau apa saja bidang yang kita nak bikin, yang kita nak buat tu, kita kena buat dengan kesungguhan. Dia itu maksud dia. It's not pasal bidang ni you tak boleh keluar ke apa. Of course boleh. Maksud dia buat andaian sebegitu. Meaning tu begitu. Jangan main-main benda ni. Meaning jangan main-main lah. Benda macam tu, because kita tak nak nanti anything happen ke apa, kena kat you, malu. For me, just I still have my parents. Ni apa-apa ni semua tercalar ke apa ni, maruah ibu bapa saya. So benda-benda ni kita kena lalui lah, kena pegang macam tu. Daripada Akak menerima pesanan tu, di saat Akak menerima pesanan tu, adakah Akak pernah membayangkan Fauziah Latif itu sehingga ke tahap
sekarang? No. Tak You ada. just buat betul-betul aja. Kita buat je. Kita buat je because every day we learn something new. Even hari ni pun Kak cakap, Kak pun masih belajar. Besok pun you learn something new. Kan? And then things like that lah. Selagi ada kudrat, selagi ada selagi needed, selagi kita kena appreciate kan. Seni ni is anugerah. So itu masing-masing lah. Kita pandai-pandai lah. Betul. Kena pandai-pandai lah bawa diri macam tu. So, yelah, saya rasa pesanan tu dia terus menjadi bagaikan satu amanah lah. Sebab It is. kan, Betul. bila buat sesuatu, buatlah sehabis baik. Dan disebabkan akak pegang perkara tu, saya yakin itulah yang menjadi antara faktor utamanya akak masih lagi di sini. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Kemudian, tahun 1995, program Lontong, sebuah rancangan sempena Hari Raya. Macam mana pula boleh terlibatnya tu Kak, 95 Sebab nama-nama besar juga yang ada dalam program tu. Yusni Jaafar, Fauzi Ahmad Daud, Kak Oji, Ning Baizura, Salih Yaakob, Jalil Hamid, Fauzia Latif, sebab itu Kak fikir dia pertama kali ada macam musical drama. So and then bila tengok skrip dia pun macam just like you just be yourself, just like play with the character. It's going to be fun kan. And then some more siapa yang pelakon-pelakon hebat semua ada di situ. So just Kak terima. Kita kira another experience lah. Akak masih ingat lagi ke proses-proses yang akak lalui sepanjang buat program tu? Maksudnya sempat duduk semeja dengan yang lain ni, berkongsi, minta tunjuk ajar dan sebagainya. Ada. Mungkin ada satu dua pesanan daripada mereka ni yang mungkin akak masih ingat sampai sekarang. Macam ni lah, cuma yang Kak boleh berbicara ialah bila kita duduk, contoh macam arwah Aunty Yusni Jaafar, pengalaman dia tu bila dia bercerita masa dia muda-muda dulu macam mana perjuangannya. So kita pun macam Masya Allah, just like it's self-reminder. Tu kira sedikit sebanyak tu kita tengok dia pun, cara dia berlakon tu pun dia memberi semangat juga pada kita. Dan kita jadi lagi tunduk, ya Allah, kita gitu, tak boleh macam mana kita kena just do it lah, just do it, sincerity, honestly, insyaAllah, itu je. InsyaAllah. Sebab diorang ni semua cool. Cool They're cool. How Usually best. Rugged je diorang, santai je. Dan macam akak ceritakan, pengalaman tu akak nikmati pada tahun 1995. Mungkin satu hari nanti pengalaman saya pada 2026 ni duduk dengan akak, ini pula saya akan ceritakan pada orang yang tanya. Saya nak konon ada orang interview kita nanti kan, tak tahulah. Amin. Okay, kita terus lompat ke tahun 2004 sebagai juri 2004. Malaysian Idol. Okay. Okay, so untuk menjadi juri ni Kak, kadang-kadang ada certain orang merasakan yang dia satu tugas yang sangat berat untuk kita menjuri. Betul. Dan akak bersetuju untuk menjadi juri Malaysian Idol, which is tak silap saya, ia adalah inspired daripada program luar, macam American Idol yang lebih besar. Dan dia satu program yang besar. Betul. Bagaimana akak bersetuju untuk menjadi juri untuk rancangan tu Kak? Sebab Kak tengok skop ni besar, and then fahaman Kak apa yang Kak dididik daripada Kak awal sampai besar, dari segi performance. Sebab Kak selalu involve in the production. Orang cakap kalau you penyanyi, you just your work, your job, berdiri, you just hafal lagu, menyanyi, you perform, that's it. Tapi sebab Kak ni degil sikit, Kak nak kena tahu
production macam mana, kamera dia nanti macam mana, ada angin ke, angle dia kat mana, lighting kat mana, benda-benda macam ni. In terms of as a performer also, kita kena tahu staging. Staging performance, because for me Kak I kategori Kak lebih kepada performance. So in terms of using the stage, how kita utilize the whole stage. Masa muda dulu kita larat lah. So kita pergi sana, pergi sini. So kalau dari segi performance, kalau betul-betul nak detail sampaikan setiap lagu tu, kita buat pecahan. Macam sekarang if you have a script, so you fahamkan, you baca one by one. Tapi kita akan buat pecahan daripada segi lagu. Yang lagu first paragraph contoh, dua rangkap tu apa ada kat situ, kamera dekat mana, ada angin ke apa, ada apa, lighting dia macam mana, semua angle dia macam mana. Itu semua kita pecahkan. Untuk artis itself, itu tak masuk the whole thing production lagi, tak masuk the dancers lagi, tak masuk the musician, how kita communicate dengan musician. So everything, ketelitian tu semua ada. Jadi bila Kak terima as a juri pada masa itu, sebab fahaman Kak, this is what I believe lah. So yang mana kita boleh bantu, sebab kita tahu these people, they are very talented, cuma need a proper guidance. So once you dapat yang betul-betul hebat, sebab kita dah dapat seorang Jacqueline. She's a wonderful singer, kan. Dia memang seorang penyanyi yang sangat baik. Vokal dia sangat baik. So daripada situ kita tengok secara keseluruhan lah. So Kak yang ditugaskan ini, fahaman Kak sebegitu Kak terapkan. Cuma Kak mungkin bukan cara Kak lah, tidak yang tidak. Sampaikan Kak pun ada juga bergaduh-gaduh dengan Simon. Ada, because I'm fighting for these few girls. Kenapa tak ini, tapi yang you tapi ni job punya ni tak kisah masa kita arguekan, but that's the reality. So masing-masing punya pendapat lah. Selain daripada Jacqueline Vita, tak silap saya Dina Nazir, Dina, Anita, dia semua ada karakter semua sendiri tu. Tapi sayangnya lah, ni pendapat saya, sayangnya hanya bertahan 2 musim tu program tu. Mungkin akak tahu sebabnya kenapa? Kira tu at that time tu kita pun tak ada right lah nak nak beri pendekatan lebih, kan, sebab kontrak kita as a juri, juri macam tu. Kalau dia datang pada kita, of course nice, tapi itu dah on their own. Itu dah kira dah luar kita punya bidang kuasa lah. My job maksudnya duduk situ je. Maksudnya akak tak pernah terlibat dalam apa-apa discussion berkenaan dengan program tu, apa tak ada? Tidak, dalam just for konteks judging. Juri saja. Betul. Sebab kita tengok bakat yang lahir daripada program tu semua yang dahsyat. Sebab kenapa saya cakap dahsyat, masih bertahan sehingga ke hari ini. Vince tu semua. Betul. Sebab bila kita bercakap tentang program reality, orang mula mempersoalkan tentang konsistensi produk tu. Sangat penting. Betul. So kita bertuah kerana 2 musim tu melahirkan penyanyi yang kekal hingga ke hari ni. Okey Kak, nak curi ilmu sikit lah. Saya pernah diajar dalam sebab saya ambil teater, belajar dulu. Jadi saya pernah diajar dalam nyanyian. Seandainya dalam satu lagu chorus itu diulang kali kedua, penyampaian chorus pertama dengan chorus yang kedua, walaupun sendikatan yang sama, isinya berbeza, betul? Boleh jadi. Boleh jadi ya? Boleh jadi. Sebab kadang-kadang ada lagu yang pengulangan chorus tu kan. So saya pernah diajar, dia kata chorus yang pertama dia mungkin level 3
bila dah ulang kali kedua, chorus yang kedua, mungkin dia dah level 7. Betul. Maksud kita lagi tegaskan. Itu banyak pecahan. Pada Kak lah. Yang ni kita tak tahu ni Kak. Yang ni kita tak tahu. Pecahan Kita tak pandai lah. tahu okey Kak ni. Okey Kak, cari lagu kita borak-borak lah. Kita borak-borak. This is just my personal opinion lah. Kalau kita in that situation, kita depends on the situation. The audience, the environment. And then macam mana kita carry lagu tu, mood dia macam mana untuk menjadikan mood dia, music build up macam mana. Itu kan semua kita kena gabungkan semua tu. Kalau music dia datang macam tu, then kalau you nak push pun tengok mic sound macam mana pula. Ada jadi auto nanti semua dah ngikut. Betul tak? Betul. So dia it's environment ni. Environment. Tapi macam mana kita nak help to have, macam mana kita nak help untuk nak dapatkan mood yang besar. Tapi tu pun bergantung kepada muzik juga. Betul tak? Betul. Bergantung dengan mic juga. Kalau mic flat, you kena buat yang bagi heavy punya mood besar. Tak boleh juga kan? Betul. Dia benda tu tak jadi. Kita kena berpegang kat dalam ni. Sebab kita melawan ni sekarang ni. Macam mana kita nak feel lagu tu. Lagu ni sedih ni. Lagu macam mana kita nak reach that person sampai dia boleh menangis. Kita bukan pandang dia untuk dia menangis. Tidak. Tapi jiwa kita, kalau kita merasa ikhlas, jujur, dia akan automatically akan menangis. That I believe. Rasa Rasa. Pada Kak lah. What do you think? Daripada apa yang saya pernah diajar dan apa yang saya faham juga, dia adalah sedemikianlah macam apa Kak kongsikan tu. Saya cuma nak make sure yang apa yang saya faham tu, adakah saya faham benda yang betul. Faham tak? Sebab dulu saya pernah diajar macam tu kan. Daripada segi dynamic, permainan, distant mic, apa semua, music, combine dengan melody, bagaimana kita nak menyampaikan lagu tu. Jadi semua tu all in one, kita dapat grab semua tu dan dia akan sampai kepada. So kalau tak ada salah satu elemen tu, kita nak buat macam mana? Betul. Kan? So you try your best tapi tak cannot go macam kan. Just like berserah. But you try your best. It's okay. Betul lah apa yang saya faham tu betul lah. Betul kan? Sure, you sure? Kak Haji dah betulkan apa yang saya fikir selama ni. Pada saya lah, dia tengok apa tu, because teater kan. Teater is huge sebab kita bercakap, kalau sekarang ni teater, kita bercakap macam ni ataupun kita bercakap macam ni dalam nada yang sama. Dalam nada yang sama. Atau kita bercakap macam ni dalam nada yang sama, dalam nada yang sama atau dalam nada yang sama. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Sama. Tapi yang ini dulu, yang ni besar. 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 Tapi I don't know. Kita sambung ke kelas yang berikutnya. Mungkin kita salah. Mungkin Kak salah. Minta maaf lah. My personal. Ya. Satu ilmu yang sebenarnya saja je saya try cokek-cokek sikit dapat. Tapi teater best. Cabaran dia punya challenge tu. For me the best is teater. In terms of performance, menyanyi ke apa kan, teater is the best. Dan daripada teater jugalah saya belajar yang rasa tu adalah perkara yang terpaling utama dalam apa yang kita buat pun. Sebab dia besar. Betul. Hosting ke, berlakon ke, menyanyi ke. Once you get that rasa dan kita share, dan benda yang paling saya ingat, ni pun betulkan kalau saya salah. Kalau kita tak boleh nak gembirakan diri kita, jangan mimpi kita boleh gembirakan orang yang menonton kita. Akak rasa? Itu sincerity betul. Tapi ada setengah tu boleh juga di sebalik. Boleh juga. You are hurting but you are smiling. You hide behind the hurt but you are still smiling. Tapi your eye cannot lie. Betul? Betul. Dalam kan? Kita dalam ni. Episod ni kita cerita dalam je. Relax sikit kita cerita dalam. Baik, Kak Haji, kita nak tanyakan
definisi dari seorang Fauzal Latif berkenaan dengan lagu yang sedap. Apa definisi sebuah lagu yang sedap bagi Kak Ji? Feel. Jiwa. Penjiwaan. Kenapa kita masih boleh dengar lagu contoh Getaran Jiwa? Okay. Dia ada banyak definition. Happy definition. Sometimes secara kita tak sedar maksud seni kata lagu Getaran Jiwa tu, tapi kita menyampaikannya dengan cara yang berbeza, dengan rentak yang berbeza. Something like that. Okay. So it depends. Okay. So pada Kak lebih kepada menjiwai, merasai, sebab setiap karya yang diberi itu sebuah karya buat seni yang kita perlu hargai, dan kita bertanggungjawab. Bukan Kak seorang saja, yang ini pun instrumen juga. Di belakang tabir tu banyak. Kita semua satu group. The musician, ni semua all instruments. The composers, the lyricists, semua satu, bukan just for the singer. Pada Kak tu secara keseluruhan, pengubahan yang membuat lagu tu semua untuk menjadikan dia sebagai satu gabungan yang cantik dan menjadikan lagu tu hidup. Okay. I think so. Okay. Pendapat agak. Dia, sebab saya banyak kali ajukan soalan ni dekat mungkin kebanyakannya adalah penyanyi lah. Saya tanyakan apa definisi mereka kan. Jadi definisi setiap orang berbeza-beza. Jadi itu definisi sebuah lagu yang sedap bagi seorang merasai lah, lebih merasai lagu itu. Baik, okey. Kembali ke dunia lakonan. Drama Gelora di Hati Sara 2008. Akak bergandingan dengan Datuk Rosyamno. Oh, okey. Okey, Kak. Apa yang best, Kak? Takut. Takut? Takut. Kenapa takut? Sebab yalah, cerita dia tu satu. Dia satu tanggungjawab yang besar. Lepas tu ni kira untuk drama yang berat pertama kali Kak kena bawa. Itu kira menunaikan janji. The second time Kak jumpa Datuk Rosyamno, Abang Rosyam kata, Ji, kata, ni dia tutup janji ni, kata lah. Okey, bang. So itu first time memang memang takut sangat. That's why sebelum drama siri tu, kita Abang Rosyam buatkan satu drama diberi jodoh Kudrat Iman. Untuk break the eye. Sebab Kak memang nervous. Kak memang nervous, takut sangat. Malu lah. Malu. Tapi bila Gelora di Hati Sara ni ada pula nombor 2, Gelora di Hati Sara 2. Jadi bermakna itu satu petanda yang sangat positif. Alhamdulillah, kira macam Datuk Rosyam pun banyak membantu dia, macam mana dia nak suruh Kak confident to carry the character. Yang gaduh-gaduh tu no problem. Kalau ada part yang macam gaduh no problem, husband and wife ke apa tu, itu just like, macam, Ji, mari sini. Dia kata, bang, kata lah, sorry bang, tak boleh bang, malu bang, kata lah. Sebab dia cakap tegur macam ni. Relax, lepas. Tu ambil masa jugalah. Ambil masa nak ingatkan skrip tu semua, just like, ya Rabbi. So selepas melihat daripada apa yang terjadi Gelora di Hati Sara, disambung ke Gelora di Hati Sara 2. Dia nak buat 3 sebenarnya. Lepas tu? Tapi cuma sebab timing tidak mengizinkan, dan tak dapat buat lah. Bukankah itu petanda yang seolah-olah menyeru Kak Ji menjadi seorang pelakon yang lebih serius selepas tu? Kalau untuk pelakon lebih serius, tak pandai sangat. Tapi orang suka, Kak.
Satu, dua nak buat tiga lagi. Adalah. Kak lebih, macam Kak cakap tadi lah, Kak lebih kepada production. The experience, kita tengok yang mereka yang lebih berpengalaman, cara mereka bekerja, the professionalism mereka tu, sit down, lepas tu how serious dia orang, script baca sekali pop letak tu. Kita tengok cara bekerja, even the crew. Pada Kak tak ada right nak cakap penat. Okay. Kita Sebab penat melihat yang lain. Bila pada Kak, I don't have a right to complain and penat ke apa. Kru-kru diorang ni lagi penat tau sebenarnya. Kita boleh rehat lagi. Kita dah habis kita punya scene, kita duduk kat tepi. Tukar baju ke apa, baca skrip sekejap, tunggu kita punya next scene. Kru habis ni semua, angkat tu semua, dia pergi ke buat another setup. Betul, Kan? betul. So I don't have a right to complain. Penat memanglah semua orang penat. Tapi tak apa. Okay, for me yang penting tu yang apa yang kita boleh belajar, kita boleh experience benda-benda macam ni. So tu semua pengalaman dalam kehidupan semua kan. Kenapa Kak tak nak teruskan, Kak? I did. Lepas tu Kak dah ada berani sikit lah. Ada berani sikit tu terima watak-watak yang berbeza. Sebelum tu kalau tele yang boleh orang kata mencabar juga, yang boleh because Kak suka buat kajian dari karakter ke karakter yang dipertanggungjawabkan. So Kak cuba apa yang kita boleh buat beza, nak membezakan, nak menghidupkan karakter. Itu yang Kak minat, yang itulah. Kak suka proses dia lah. Ya. Betul. Akak pernah ada rasa yang lakonan ni bukan jiwa. Pernah ada rasa tu ataupun tak. Kita bersyukur Kak diberi peluang untuk berlakon, diberi kepercayaan. Alhamdulillah, thank you. Ni semua pada Kak kita titip pengalaman. Kita titip pengalaman. Sebab benda ni semua berkait. Dari segi kita in a career, kita in life, self-reminder, benda-benda macam ni. Bukan saja untuk diri kita, to how kita pandang outside, macam tu lah. So, kind of complicated but we make it simple je lah, santai je. Saya suka dengan Kak Ji punya positivity tu, you know. Relax sebab the way saya rasa macam akak tengok semua benda positif je. Semua benda tu akak absorb yang positif je. Walaupun yelah, kita hidup biasa positif, negatif balance kan. Tapi kalau you kena yang negatif, you switch to positif lah. Kalau sekarang contohlah ada something yang menyakitkan hati ke apa, at this age ke apa, you sakit hati, affect your health. So semua yang control kita punya mind. Kita punya mind. So sekarang ni kalau effect kita punya mind, it affect kita punya health. It's all psychology. So kita understand kita punya body metabolism, kita punya our own system. Sama juga dengan kerja yang kita buat dekat luar sana. So it's okay. So kita try to think positive, the other better option, apa yang terbaik ni semua. Kalau buat ni dah negatif apa, it's okay. Never mind. Cuma dia jangan cari pasal lah. Ada barrier juga tau. Of course. Sound tak kena sound. Ya, agak-agak lah. Kan? Agak-agak. But kita punya toleransi tu kena flexible enough untuk kita carry on with our life. Itu je. The rest, relax je, chill je. Betul tak? Tak, saya terasa macam nak usik akak ni. Usik. Akak cerita tadi semua benda-benda yang best akak nikmati ketika proses dalam dunia lakonan proses dia duduk dengar perkongsian daripada orang-orang yang lebih senior, lebih berpengalaman. Ada yang tak best akak dalam dunia lakonan? Ada tak yang tak best? Honestly, ada. Apa dia, Kak? Apa ya? Itulah boleh cakap apa sebab kita dah convert. Dah padam. Ada. Tapi ada lah. Tak semua benda tu biasa. So pada Kak, it's okay sebab kita mungkin tidak memahami. Kita jangan cakap perkara yang
tak elok, tapi mungkin kita tidak memahami. Macam tu. So bila kita tidak memahami, it's self-reminder. Self-reminder is okay, never mind. Dia jangan make it worse ke apa, it's okay. Suka, saya terinspirasi sebab kadang-kadang orang kata apa, darah muda ni kadang-kadang jenis macam ada je benda nak complain, macam ada je benda nak condemn, you know. Betul. Sedangkan daripada apa yang saya bualkan bersama dengan Kak Ji, saya dapat faham yang kita sentiasa ada satu pilihan lain untuk mempositifkan satu-satu benda yang mungkin macam Kak cakap, kita tak faham benda tu, kita tak menyukai ataupun tak selesa dengan benda tu. Kita ada option lain untuk kita hadap barang-barang ni kan, tapi kita memilih untuk complain. Kita memilih untuk, padahal ada option. Semua all mind control kan. Pada kad sistem kad ni, kita the first thing you do, you stop any situation. You panic ke, atau contohnya dalam laut lah, you pakai your oxygen, right? You pakai your tank, and then suddenly your air tak ada, or you lost, you alone dalam masa you dive. What you should do, stop. Lepas tu you buat apa? Find a solution. No, breathe. Stop, breathe. Okay. Lepas tu find solution lah. think. Think. Betul, belum lagi. Jauh langkah pula. Saya langkah pula tu. Okay. Stop, breathe dulu. Lepas tu think. Macam mana nak find solution tak think? Okay. Lepas think. Do lah. Correct. Tak, salah. Act. Betul lah. Betul lah. Macam kena exam. Takut lah kita. Okay. Tak, any situation. Kita tengah marah ke apa kan. Just berhenti dulu. Stop. Kadang kita susah nak control kita punya anger ke apa. Those days of course. Masa kat muda pun sama juga. Tapi stop. Breathe. We can control our own heartbeat, heart palpitation, right? So blood circulation tu semua. Cool down, loosen the muscle. Dah calm down, you think. Lepas think, fikir yang mana baik. Baru act. True nak? Betul lah. Banyak kita dapat untuk episod kali ni, banyak. Bukan anda saja, saya pun dapat dia banyak. Okay, 2013, Roda-Roda Kuala Lumpur. Watak ni saya rasa, kalau saya sendirilah, dapat watak ni agak mencabar. Inspektor Polis. Roda-Roda Kuala Lumpur, sebuah drama yang akak bawakan watak sebagai seorang anggota unit beruniform, iaitu polis. Macam akak cakap tadi, akak suka dia punya proses. Apa proses yang akak lalui untuk membawakan watak seorang inspektor polis? Sebab Kak suka uniform. Kak memang selalu admire uniform. Because my father pun dia uniform. So Kak ada that apa, orang kata semangat tu bila tengok orang pakai uniform, just like kita pun bersemangat walaupun ada gitu. Okay. Kan jadi semangat tu ada, dan ni best ni. Ni satu cabaran juga. Tapi yelah, ada kekurangan dia. Mungkin lembutnya masih ada kat situ, tapi karakternya dia nak bawa macam mana. Tapi yang paling mencabar, sebab Kak disuruh bawa motor masa tu, motor polis yang besar. Yang itu Kak menggigil. Takut. Tapi Kak still berjaya lakukan. Alhamdulillah. Itu itu salah satu challenge juga tu kan. Sangat. Sangat. Dan terkesan tak dengan watak tu? I mean, terbawa-bawa tak? Dah habis, dah keluar daripada set. Terbawa-bawa tu tidak lah. But okay je. The best moment Roda-Roda Kuala Lumpur, mungkin akak ada ingat the best moment sepanjang penglibatan akak Roda-Roda Kuala Lumpur. Once you put on the uniform lah, you just feel good. Dia perasan sekejap. Minat betul ya uniform kan? Kak memang suka. That look smart lah. Just best. Nice. Baik. Kemudian mungkin inilah sebabnya kenapa
Kak G sangat seronok berbual berkenaan dengan teater. Penglibatan Kak G dalam teater Rubiah pada tahun 1999 dan juga musikal Tun Razak 2009. Daripada, kalau tak silap saya, Kak G daripada kamera dulu kan? Daripada filem dan TV dulu sebelum ke teater? Okay, Kak. Ataupun akak ada libatkan diri dengan teater dulu sebelum involve dengan skrin? Kalau ikutkan memang menyanyi tu memanglah. Menyanyi ya. Tapi kalau drama yang the first macam part time duduk tu kita tak tahu apa-apa, just you duduk situ nyanyi, that's it. So kalau nak ikut yang besar punya which is start daripada teater Rubiah. Bagaimana prosesnya pula Kak? Sebab prosesnya agak berbeza kan, shooting kamera dengan teater. Kak, terima kasih pada Datuk Tamimi sebab dia panggil Kak as a Rubiah. Pada Kak itu terima ni satu cabaran yang sangat besar because Kak memang ada masalah. Bila kadang-kadang bila Kak bercakap, suara Kak tak dengar. Orang tak dengar. Orang tak dengar Kak bercakap. So ni adalah salah satu juga challenge yang Kak kena get used to it. Salah satu platform yang untuk Kak kasih berani untuk berada di teater, untuk bercakap secara lebih buka, lebih kuat macam tu. Itu cabaran Kak lah. Jadi Datuk Ahmad Tamimi antara nama yang kita boleh katakan cikgu Kak G dalam dunia teater. Pengalaman pementasan tu Kak? Sangat best sebab keseluruhannya semua all the cast, penari-penari tu semua kita semua dah macam satu keluarga sebab kita berbulan juga. Kita berkampung bersama, jadi seronok lah, just satu family. So daripada pertama kita nampak peningkatan kita, the level of the confidence, kita macam mana kita build that confidence untuk sampai ke final hari yang perform tu kan. So bila kita tengok balik, ya Allah, just like alhamdulillah, macam tu lah. Kalau tak silap saya, bukan tak silap saya lah, saya rasa kebanyakan mereka yang pernah involve dengan produksi teater, dia kan ada satu penyakit ni Kak. Nama penyakit dia adalah post-production symptom. Post-production symptom? Dia, macam Kak cakap, latihan selama sebulan, hari-hari bersama dengan orang dan kumpulan yang sama, buat pementasan setiap hari, setiap malam, mungkin ada matinee show petang, malam pun show lagi. Kemudian tiba-tiba, bila pementasan tu dah habis, dah tak ada lagi tahap rutin tu. Dia jadi macam you missing something tau. Macam alah besok dah tak ada rehearsal lagi ni. Masa ni kita tengah break, kita tengah makan, lepas ni masa ni kita tengah rehearsal. Diorang tak ada, tengok keliling tu semua just like rindu. So, sama juga bila syuting lama, kalau series tu pun drama apa semua sama kan? juga. Lepas tu habis tu, alah mula-mula bila dah habis tu just like lega dah habis. Tapi bila lama tu just like rindu pula diorang ni. Macam tu. Saya nak tanya, mungkin akak ada nasihat untuk mereka yang mungkin ada perasaan yang akak cakap ni tadi. Cepat habiskan produksi ni. Aku tak sabar nak tunggu produksi ni habis. You know, dia tak ada that perasaan sayang kepada proses dan kumpulan tu. Mungkin akak ada pesanan untuk mereka yang mungkin ada, maksudnya untuk mereka yang certain people, macam saya cakap tadi, dia habis saja produksi tu, dia lagi rasa cepat-cepatlah habis benda ni, aku tak nak ingat dah. So di pandangan saya, bila seseorang tu yang involve dalam satu produksi, dia ada rasa ni, bermakna dia betul menyerahkan jiwa, raga dan roh dia untuk
produksi tu. Tak kisahlah teater ataupun drama ke. Tapi kadang-kadang ada orang yang rasa habis ni habis lah. Dah aku tak nak ambil tahu dah. Pandangan akak tentang itu? Mungkin tengok kes kot. Mungkin tengok kes, mungkin ada 1-2 kes yang berbeza. Satu tu mungkin kes yang ketidakfahaman ke inner team ke apa tu satu. Second mungkin dia sebegitu ke kita tak tahu. Kita tak tahulah. Situasi dia ke apa kan? Situasi dia tu, masalah dia tu pun kita tak tahu. So, kita cuma buat yang terbaik lah pada Kak. Bila dah kita dah terima job tu, kita bertanggungjawab. Whatever it is, habiskan elok. Kita mula awal dengan baik, akhir pun kena baik juga dah. Ya, whatever it is, cabaran ke di sepanjang penggambaran tu ke, that you have to go through it. Sebab ni bukan you seorang bekerja, sebab you involve ramai. So fahaman penting dan juga teamwork penting, berperi kemanusiaan tu penting. Teamwork lah, itu sangat-sangat penting. Fair to everyone tu penting. Okay Kak, right now kita nak terus fokus kepada nyanyian Kak, career nyanyian. Tadi kita dah sentuh sedikit macam mana Kak bermula, siapa yang banyak support Akak pada mulanya dan sebagainya. Akak seorang Fauzia Latif rakam album setiap tahun selama 8 tahun. Okay. Saya kongsikan, jikalau Akak ingin menggamit kenangan, 1998 di Gamit Memori. 1989 kau merubah segala 1988 di Gamit Memori. 89 kau merubah selamanya. Segalanya. Saya. 1990 kini. 91 Tiada Nokta Cinta. 92 Gubahan Rindu Puisi Syahdu. 93 Epilog Memori Gelita. 94 Apa Sebenarnya. 95 Sahabat. Straight ni Kak, 88, 89, 90, 100. 8 tahun berturut-turut buat album. Dia sebenarnya 10. 10 tu, tapi ada yang missing tu. Ada missing, okey. Tapi kiraan ini untuk 8 tahun yang straight ataupun 10 tahun sebenarnya yang straight ada album. 10 tahun. 10 tahun Kak. Bukan 8, 10 Kak. Menghasilkan album ni mengikut apa yang saya faham, proses dia agak mencabar, sukar dan memakan masa. But Akak buat benda tu setiap tahun. Soalan paling mudah Kak, terpenat ke buat album 10 tahun? Tak. It's good. Bagaimana proses tu boleh jadi sebegitu cepat Kak? Rasa masa zaman itu kebanyakan semua masa Kak first album tu di Gamit Memory tu alhamdulillah Kak sempat melalui my last Piring Hitam. Itu zaman yang akhir sekali, lepas tu dah tak ada dah. So di Gamit Memory punya album tu sempat melalui proses Piring Hitam yang last sekali lah. Dan kebetulan masa zaman tu memang diperlukan setiap tahun tu kena ada satu album. Satu album tu meaning 10 lagu. Setiap album tu semua kena ada 10 lagu. Lepas tu dah masuk lebih sikit tu dia ada penambahan. Dalam ada bonus 2 lagu ke 1 lagu bonus ke. Track. So memang sepantas itu Akak buat rakaman untuk setiap tahun. Maknanya setahun sekali Akak fokus bikin album setiap tahun tu selama 10 tahun tu. Kira macam yelah macam full time lah Kak. Macam full time memang kerja buat album memang 10 memang full time. Kira macam tahun ni kita keluarkan satu lagu ada 10. So dalam bulan ni kita dah masuk recording dah.
Okay. So tiap-tiap hari tu, tiap-tiap malam tu memang kita dah, sebab kita nak siapkan semua 10 lagu tu. So once dalam masa seminggu ke 2 minggu tu, kita dah boleh siapkan semua 10 lagu tu semula, until dia orang buat final mixing and all that. Okay, faham. Dan the rest tu kita buat, the company nanti start buat promotion for within 3 to 6 months, macam tu lah. Kalau tak bersalah lah saya tanya ni, itu kehendak akak sendiri ataupun kehendak label? Recording company. Label lah. Yeah. So memang itulah strateginya untuk Fauzal Latin menghasilkan mostly album semua. Zaman tu semua. Sebab Kebanyakan. buat album ni dia memang macam mana perkara utama lah. Ya. Kebanyakan lah. Memang dulu lebih lagu tu memang lebih daripada 5, 10. Dulu. Kita best lah sebab kira macam it's a good warm up. It's a good warm up. Lepas tu dapat lagu-lagu yang best-best, lagu-lagu bagus daripada komposer-komposer dulu semua kan kerjasama. So banyak kita dapat belajar dengan dia orang semua. Okey Kak, saya nak tanya disebabkan akak merakamkan album setiap tahun selama 10 tahun. Saya pernah dikabarkan tentang benda ni lah. Waktu rakaman, proses rakaman, terutamanya vokal, nyanyian, terbaik adalah waktu malam. Betul ke tak betul? Betul. Yeah. For me, untuk Kak, memang malam lah best. Siang memang tak okey Kak nyanyi? Boleh. Tak tahu Kak selesa malam. Sebab sebagai seorang yang bukan penyanyi, saya nak tahu lah benda tu real ke tak kan? Masing-masing lah. Okay. Masing-masing. Ada juga yang petang, daripada petang sampai ke malam. 2, 3, 4 pagi. But still malam juga kan dia orang. Malam betul. Maybe sebab time body kita, temperature, body temperature, lepas tu vocal zone kita dah kira macam warm up. Dan kat studio kita warm up lagi, bagi dia loosen. Kan dia muscle, so semua boleh senang untuk deliver. Okay. So sebab itulah recording waktu malam tu adalah yang lebih baik pada Kak. Okay. Yang lain Kak tak tahu. Kebanyakan pandangan saya dengar malam begitu. Memang malam is the best time untuk recording lah. Okay, kita pergi ke tahun 1993. 2 lagu tercalon. Terata Layu di Tasik Madu dan juga Muara Sepi. Okay. Soalan saya. Bila 2 lagu ni masuk bertanding, Kak Haji sendiri ada expect salah satu akan menang? Of course kita nak dua-dua masuk. Tapi Kak tak fikir ke situ sebenarnya. Kak lebih fikir kita nak cuba yang terbaik. Kita nak buat yang terbaik. Kak sebab takut buat salah. Okay. Kalau takut buat salah, takut ayah marah. Oh begitu pula. Okay. Itu je. Tapi memang tak ada letak apa-apa expectation lah. Untuk mana lagu, which is yang menang ketika tu adalah Terata Layu di Tasik Madu. Ya betul. Kita nak buat yang terbaik je lah. Tak kisah menang ke tak menang ke. Kita nak buat yang terbaik. Sebab kita tahu belakang kita semua pun cuba yang terbaik kan. Kak takut nak disappoint them. Benda-benda macam tu. So nak tak nak pun takut macam mana pun berserah je lah. Kak, dalam banyak-banyak akak punya lagu, mungkin secara peribadi ada lagu yang meninggalkan kesan yang amat mendalam bagi akak. Lagu apa? Aku Sebutir Pasir. Okey, kenapa? Kak suka lagu tu? Just itu je reason dia ataupun I like the song sebab lagu tu melodi dia, lirik dia, and then lagu tu pun macam sedap didengar. Untuk Kak. Alright. Macam tu. Sebab saya saya menjangkakan yang akak akan memilih lagu-lagu yang turut digemari oleh kebanyakan peminat akak untuk jadikan akak punya lagu favourite yang memberi kesan. Tapi bukan. Kak sebenarnya the opposite. Yang ini cerita ni kalau pasal Terata Layu di Tasik Madu, even arwah Abang Denan pun tahu.
Okay. Tiap kali kalau macam lagu tu teratur dulu Kak cakap tak nak. Okay. Tak nak. Take this song. So dia orang akan pilih the opposite, yang Kak tak nak dia orang ambil. And it works. Okay. Sebabnya dia orang pernah beritahu tak? Tak tahu, it works that way. Macam enggan kata lah, enggan. Kak takut lagu tu kan. Ambil lagu ni. Halah. And it works. Okay. Dan macam mana akak membawakan lagu which is lagu yang akak rasa aku tak nak lagu badan. ni. Sebab tak tahu mungkin bagi seorang penyanyi tu bila diarahkan, boleh kata diarahkan lah untuk bawa lagu tu. Tak boleh lagu ni. Akak tak yelah ada some tu macam lah hello, tapi sebab dah commit. So kita nak tak nak kita kena buat yang terbaik untuk lagu itu, untuk karya itu, sebab kita menghormati. Kita sangat menghormati semua karya. Sebuah karya yang dipertanggungjawabkan untuk kita menyampaikan ke apa, kita cuba buat yang terbaik. Macam mana pula melahirkan perasaan untuk lagu tu Kak? Bila lagu tu bukan lagu yang kita, macam bukan yang akak. Kak rasa merasai, menjiwai dan deliver. Walaupun secara peribadinya itu bukan pilihan. Itu bukan yang akak suka. I suppose. Some works, some tak works. So whatever it is, kita cuba buat yang terbaik lah. Pendapat akak bila melihatkan muzik sekarang, ramai yang beranggapan, orang-orang mungkin tak tahu, saya tak tulis orang lain, mungkin pada diri saya, kita susah nak keluar daripada tanggapan yang lagu lama je yang best. Lagu-lagu baru ni tak best. Tapi mungkin akak ada pendapat yang berbeza? Depends. Kalau secara jujur Kak berani kata terpulang kepada sesebuah karya tu lah. Kalau ianya karya asli, walau macam mana pun jiwa tu tetap ada kat situ, but then terpulang kepada yang menyampaikannya lah. Macam tu. Feel masing-masing punya feel kan. Sebab jawapan dia dah tahu dah. You kena feel, you kena buat macam ni, buat macam tu. So terpulang kepada yang dipertanggungjawab tu lah. Sama ada lagu tu happy songs or slow songs or fast song, mood dia macam mana kan. Dia sama macam teater jugalah. Sebab saya tanya tu, saya tahu mungkin akak pun perasan current punya lagu ataupun lagu-lagu masa kini dia lebih straightforward. Dia tidak lagi banyak sastra. menggunakan sastra, metafora. Betul. Dia dah tak guna benda-benda tu. Betul. Dia banyak yang straightforward. Akak rasa maybe sebab dah berapa tahun ni bila sastra kita kat sekolah semua dah stop jadi that era tu banyak yang miss. Macam zaman Kak tu alhamdulillah kita ada lagi melalui fasa itu, dan lepas saja habis tu dah dikeluarkan. Jadi itu sesuatu yang sangat sayang sebenarnya. For me sastra, all this bahasa-bahasa tu semua sangat penting. Patut dikembalikan Kak? Pada Kak perlu. Pada Kak perlu. Pada Kak walau macam mana pun you as modern as you are, you so trendy ke apa, but if you keep yang asas, you be fine. Pada Kak lah. Pada Kak. Minta maaf lah. Kita boleh be as it's just trendy, all those. Kan. Tapi asas kita macam juga sama kita kat rumah, kita masih cium tangan mak ayah kita. Kan, bukan cium tangan sebelah tangan apa kaki yang kat atas. Kalau dulu kan memang dah kena dah. Sekarang dah tak ada dah. Mak, okey dah. Ayah dah.
Ada dah. Kalau orang dulu memang dah kena dah. Kena dah tu. Betul. Faham? It's semua related. Sayang lah. Kalau it be nice actually. Kalau ada all this element-element ni masih patut dikeluarkan. Ya. Sebab kat supportnya itu kat support. Kalau kita bandingkan dengan lirik yang mengatakan kau tak suka aku, it's okay, aku belah, dengan contoh dia yang contoh ni, contoh ini bukan lagu sebenar, ini contoh. Kak bagi satu contoh. Okay. Contoh Gubahan Rindu Puisi Syahdu. Nah. Ya, betul. Itu saya cuba cakap yang itu. Gubahan Rindu Puisi Syahdu. Kan is very good for understudy. Betul. Kalau you elaborate lagi. Betul. You know siapa bagi lirik tajuk tu? My father. Gubahan Rindu Puisi Syahdu. Boleh buat understudy tu. Kan? Betul. Yalah. Itu dah tadi. Seperti itu jugalah yang saya nak cakapkan tadi. Kan kalau nak dibandingkan dengan perkataan yang dia yang mengajarkan ku erti rindu. Terima kasih atas segalanya. Kan dia pada saya dia macam perkataan tu pergi tapi kesan itu tertinggal. Betul. Rasanya itu tertinggal kan. Betul. Depends on dia punya karangan lagu itu. Depends. Kalau dia sangat melodi ke apa, cantik kalau kita masih lagi ada sikit elemen-elemen yang itu nice. Especially sekarang. I mean kita ada macam-macam teknologi, all the lagu-lagu the trending sekarang, modern ke apa, but sedikit sebanyak elemen yang itu digabungkan. Nice. It's also untuk future generation juga kan. Macam you save gamelan. Do you know what I mean? Macam mana cara ataupun sekali dengar dia punya tu, macam mana dia punya tone dia tu, dia tingkat mana ni, kick note dia apa, besar dia apa, energy dia apa. Kan untuk kita boleh buat research. Kan menarik. Betul. Ya, kembangkan lagi. Okay. Tak tahu, terpulang juga kepada pendapat, sebab saya pun tak nak bila terlampau menegaskan tentang benda ni nampak saya terlalu tua, ataupun saya juga tergolong dalam golongan yang tak boleh keluar daripada benda lama tu best. Tapi benda tu lah. You can be as modern, you as up modern to as you can. date, trendy. It's okay. Kita it's cool kan. Tapi jangan, kalau ada ni, jangan tinggalkan. lagi best. Macam tu, campur. Sesuatu yang istimewa kita nak kongsikan. 9 Mei 2026. Konsert Fauzal Latif. Kak, bukan satu masa yang pendek, 4 dekad. Kak berada dalam industri. Jadi, apa yang boleh dijanjikan Kak untuk konsert tu nanti? Kak cuba buat yang terbaik. Kak cuma ingin berkongsi, menggamit memori. Mungkin ada yang setengah yang hadir tu nanti. But first of all, terima kasih yang dapat hadir tu nanti. InsyaAllah we grow up with my music together. Kita membesar bersama-sama. Itu yang dia punya sentimental value tu is there. Pada Kak itu sangat berat. Betul sebab itu kan jiwa tu. Lepas tu kita tengok faces yang kita perasan daripada dulu sampai sekarang ada lagi. Dulu we were young and they with the family tu semua, with their friends tu semua, like aduh, macam tu. So jadi sangat bererti lah. So dia lebih kepada sing along, kita feel sama-sama lah. Bukannya macam nak flashback ke apa, tidak. Just chill je. Pada mulanya macam mana Kak bersetuju untuk adakan konsert ni?
Kak tahu memang sudden sebenarnya. Patutnya diberi waktu dalam 3 ke 6 bulan untuk preparation. So this one macam betul-betul boom macam tu. I didn't expect that as well. Tetapi yelah orang kata dah Allah tu dah terbuka hati macam tu. Sebab tu dan Kak pun tengok kesungguhan Aditya, Rizwan, Kim tu semua, the whole production betul-betul berusaha untuk menjayakan konsert ni. The first time jumpa pun dia dah siap dah semua. So the homework tu semua dia dah buat tu. So I was like, oh, this is good. So even dalam kita kerja apa-apa pun once kita facing this kind of thing, we feel like semangat tu macam hey, you bring back the you give kita strength kan, kita pun bersemangat. Tu tapi Kak cakap ni tak cukup masa ni. Itu aja. Acana kan. Betul. Kalau fikir-fikir tawakal ini untuk to share the moment tu semua tu yang Kak accept, which is Kak sangat menghargai Izwan, because banyak yang even Izwan pun bercerita dia punya journey dengan lagu-lagu Kak tu semua. And then most of yang pengalaman mereka melalui lagu-lagu Kak yang dia cakap yalah, grow up together, they grow up with my music tu semua. Tu pendekatan tu sangat dekat pada Kak. Itu Kak very sensitive benda tu. Kita jangan macam so very easy to faham. Dia ada tempat yang istimewa lah dalam hati Kak tu. Betul. I appreciate. Itu Kak sebab Kak menghargai. Lagipun sebelum ni yelah tiap-tiap tahun dia orang tanya Kak cakap nanti. Suddenly berdebuk macam nangka berdebuk macam tu je lah. Alah matilah nak. Okay, I try my best lah insyaAllah. Kita berhibur lah pada evening tu semua. Okay. InsyaAllah. Sesederhana. Tapi saya menjangkakan dia mungkin macam Akak cakap sederhana pada konsertnya, tetapi mungkin kesan dia besar. Betul. Kesan dia besar. But itu Kak personally, yes, kesan besar pada Kak, big impact on me as well. Pada audience, there's always a hope that hopefully diorang mereka semua akan menghayati lagu-lagu tu semualah. Macam tu lah. Selepas 4 dekad Kak, ada lagi ke yang Akak rasa Akak nak capai? Binda dan Nip, kita cuma nak jadi manusia lagi lah. Okay. Faham okay. Masih belajar lagi. Masih belajar, masih cuba mendalami lagi. InsyaAllah sebab scope kita as a human ni very very wide. So banyak area, not about pasal kerja ke apa. You self reflect. You yourself, jiwa you, your inner, things like that. So now ni pun with macam-macam dah jadi tu semua kan. So benda-benda ni semua pun kita perlu titik berat juga. Sekeliling kita macam tu lah. Kita doa yang terbaik to everyone, pada semua kat luar sana tu semua. Selepas pelbagai orang kata naik dan turun, onak dan duri industri hiburan ni Akak lalui selama 4 dekad, Akak rasa ini sesuatu yang tepat pilihan Akak untuk involve dalam industri hiburan? Itu memang Kak dah accept daripada dulu. Kak sentiasa bersyukur. Kak tak ada pandang apa-apa, janji kita cuba yang terbaik, kita pandai-pandailah bawa diri. Macam tu lah. InsyaAllah. I mean, bound to make mistake those days ke apa. But kita open self to again think positive.
tu sebab kita kena motivate ourselves. Kalau orang lain tak boleh, diri kita sendiri tu semua. Kalau orang lain okey, alhamdulillah, syukur. Okey. Jawapan-jawapan akak ni menyebabkan saya tak nak tanya soalan yang dia bagi ni. Sebab soalan yang dia tanya ni, dia kata, Fauzal Latif pernah tak terfikir untuk berhenti? Saya rasa melalui apa yang Kak Haji jawab pada awal sampai habis ni tadi, saya rasa tak ada perkataan berhenti kot dekat dalam diri Kak Haji. Ataupun saya silap? Tak tahu. I don't know. Tak tahulah nak cakap benda dan ni, tapi ilmu ni tak pernah henti. Kita tak tahu dia berhenti bila-bila. It could be suddenly bangun tak nak nyanyi lah. Kan kita tak tahu. So selagi ada Allah tu bagi rezeki tu ke arah situ tu masih lagi. Tapi ditambah pula dengan fahaman yang itu, so kita kena hati-hati je lah. Okey. Macam tu lah. Faham? Okey. Okey Kak. Tapi satu hari insyaAllah mungkin berhenti kot. Okay. Tapi belum pernah timbul hasrat tu. Kalau dia orang cakap suruh berhenti, kita berhentilah. Okey. Soalan yang agak personal yang terakhir lah saya nak tanya sebelum kita akhiri sesi kita ni. Kalau diimbas kembali perjalanan akak selama 4 dekad ni, ada tak sesuatu perkara yang akak nak ubah? Tak ada. Saya agak dah. Sebab akak bersyukur dengan segala apa yang akak lalui daripada awal tadi akak cakap kan. Syukur alhamdulillah. It's okay, good or bad, it's okay. You kena lalui benda tu, nak tak nak, good or bad ke you lalui. Tapi at the end of the day, syukur alhamdulillah. But today Kak cakap syukur bila kita look back tu dah lalu, dah alhamdulillah. Okay. Just kita move on lah. Santai je. Tu. Banyak kali akak ulang tu, santai je. Ya, saya sangat-sangat terinspirasi bersama dengan Kak Haji pada hari ini. Diharapkan anda juga begitu. Apa pun jangan lupa 9 Mei 2026 di Plenary Hall. Konsert istimewa Fauzal Latif. Jangan lupa dapatkan tiket dekat di www. Boleh tengok kat social media. Nanti kita tulis kat bawah ni. Boleh dapatkan tiket. Okay last. Sebelum kita final tutup episod kali ni, kita nak tanya sikit bila kita dah berada dekat studio ni, Kak Ji, yang boleh kita saksikan, mungkin penonton juga nampak, jaket berwarna merah ni mungkin ada ceritanya Kak Ji. Ni. Jaket ni Kak ada pakai di beberapa big concert, big performance. Salah satunya Kak ada pakai masa di Singapore, masa tu alhamdulillah World International apa entah, dengan ada performance daripada luar. So tu ni salah satu kenangan lah. Sebab tu dia letak di situ. Kan ada sebab lain letak situ tak? Tak tahu apa nak letak lagi. Lah semudah itu jawapannya. Yang ni di sebelah saya ni pun sama juga. Ini sama juga sebab I like Kak memang suka jaket ni. Sebab dia pure leather, lepas tu dia ada the quality of dia punya made tu. Memang tu Kak ada pakai detail. Kak ada pakai di beberapa rancangan konsert semua adalah, dan yang di belakang ni adalah pemberian daripada teman-teman fan yang diorang gather. It's actually tu gambar-gambar Kak kecil-kecil tu halus tu dia satu kan. Lah. Okay, boleh nanti boleh tengok. Dan juga piala-piala asam betul. Kan? Betul. Banyak boleh tengok kat sini. Banyak yang dalam frame vinyl ni semua. Ini memang daripada company sini. Dekat sini pun alhamdulillah dah lebih 10 tahun. Alhamdulillah. Baik. Kak Ji, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak. Daripada kami di Siar, sudi Kak Ji bersama-sama
kongsikan terlalu banyak benda yang saya rasa sangat-sangat terinspirasi daripada mula sampai ke akhir. Be positif, kita sentiasa ada pilihan yang baik untuk kita buat dalam kehidupan kita. Okay, dia banyak sabar. Kena banyak sabar. Sabar je. Lalui saja, baik dan buruk, jangan menyesal apa terjadi. Setiap yang terjadi tu ada pengajarannya. Ya. Okay, terima kasih banyak tau. Terima kasih juga pada adik, pada Sian, the whole team production. Thank you so much. Kak doa semoga berjaya dan sukses. Amin. Sentiasa. Amin. Thank you. Sama kita. InsyaAllah. Baik, jadi kepada anda semua, terus nantikan ikuti social media Siar untuk dapat tahu perkembangan terkini, episod-episod terbaru yang akan datang dan pastinya banyak lagi perkongsian akan disajikan. Saat ini ada rasa Siar. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.